Arsenal sekarang tengah beri tumpuan penuh pada satu perkara, iaitu kontrak baru. Selepas mereka melalui satu jendela perpindahan musim panas yang sangat-sangat baik, mereka kini mahu mengukuhkan lagi struktur pasukan. Dan ada satu berita menarik untuk peminat-peminat Arsenal. Arsenal bakal mendapatkan satu lagi figura penting dalam bahagian rekrut mereka. Selepas ketibaan Andre Berta, kini seorang lagi individu dari Itali akan menyertai pasukan rekrut Andre Berta, iaitu Maurizio Miceli. Miceli bukan orang sebarangan. Dia antara watak utama yang membantu membina skuad hebat Napoli bersama Cristiano Gonzalez. Dia adalah individu yang terlibat dalam membawa masuk pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Kim Min-jae. Sekarang ni, dia sudah pun memaklumkan kepada Napoli yang dia akan ke Arsenal. Dan ia adalah satu pendamaian besar untuk pasukan pencari bakat Arsenal. Dalam masa yang sama, Arsenal sedang fokus juga pada rundingan kontrak baru. Mereka memang serius dalam urusan tersebut. Kita dah lihat bagaimana mereka menyelesaikan kontrak William Saliba, Miles Kelly dan Ethan Nwaneri sebelum ni. Untuk Bukayo Saka, rundingan sangat-sangat positif. Saka mahu kekal di Arsenal. Arsenal pun nak dia kekal di klub tersebut. Jadi, semuanya berjalan dengan lancar, tiada sebarang isu. Untuk Jurgen Timber pula, rundingan juga sedang berlangsung. Arsenal percaya Timber ada potensi besar untuk berkembang lebih jauh bersama kelab. Arsenal juga telah menaikkan gaji penjaga gol mereka, iaitu David Raya, sebagai salah satu ganjaran atas prestasi mantapnya bersama pasukan. Selepas ini, ada satu lagi langkah besar yang sudah pun dimasukkan dalam perancangan dalaman Arsenal, iaitu menawarkan kontrak baru kepada Declan Rice. Ia akan mengambil sedikit masa, tapi rancangan tersebut memang ada untuk Declan Rice kontrak baru di Arsenal.